Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Aina Hazira binti Muhammad Azhar dari Sekolah Kebangsaan Seri Belahan, Rangit Batu Pahat, Johor. Kod sekolah saya ialah JBA 0072. Hari ini berdiri dengan penuh semangat untuk berkongsikan sebuah karya hebat yang bertajuk Pecinta Alam. Hasil tulisan Azizi Haji Abdullah, terbitan Dewan Bahasa dan Pusaka. Buku ini mengandungi 222 muka surat dan diterbitkan pada tahun 2010. Novel Pecinta Alam bukan sekadar novel untuk dibaca, tetapi ia adalah suara alam yang merintih meminta kita menjadi pelindungnya. Novel ini mengisahkan Chua dan Nik, dua sahabat dari Persatuan Pecinta Alam yang pulang bercuti ke kampung Budin dan datuknya. Di sinilah bermulanya pengabaraan mereka dengan pada awalnya mereka menikmati aktiviti memancing di sungai, meneroka hutan yang indah, hinggalah mereka menemui satu rahsia gelap di mana terdapat sebuah kilang membotol ke dalam sungai. Sebagaimana peribahasa Melayu mengingatkan, berani kerana benar, takut kerana salah. Chua, Nik dan Budin membuktikan bahawa usia muda bukan penghalang untuk bertindak berani demi alam sekitar. Mereka tidak gentar walau diugut, tidak goyah walau dituduh kerana cinta terhadap alam ini membakar semangat mereka. Pengajaran utama yang saya peroleh dari novel ini ialah cintailah alam kerana tanpanya hidup akan kehilangan erti. Alam merangkumi segala yang ada di sekeliling kita. Tanpa alam, kehidupan manusia akan menjadi kosong dan tidak bermakna kerana kita sangat bergantung kepada alam untuk kelangsungan hidup seperti udara untuk bernafas, air untuk diminum dan makanan untuk dimakan. Oleh itu, kita hendaklah menjaga alam dengan penuh tanggungjawab agar generasi akan datang turut menikmati keindahan dan manfaat. Izinkan saya kongsikan serangkap pantun. Air mengalir di celah batu, bunyi kicau burung bersahutan. Alam dijaga, rezeki bersatu, warisan hijau untuk masa hadapan. Hadirin sekalian, buku Pecinta Alam ini menyediakan kita bahawa menjaga bumi bukan tugas orang lain. Ia merupakan tugas saya, tugas anda, tugas kita semua. Saya Nur Aina Hazira binti Muhammad Azhar dengan bangga menyeru, marilah kita menjadi pejuang alam demi masa depan yang lebih hijau, lebih bersih dan lebih aman. Sekian, terima kasih.